guys, welcome back to my channel. Okey, hari ni saya nak terangkan sedikit mengenai satu topik yang sangat-sangat penting di dalam pelaburan kripto yang mungkin ada di luar sana yang tak tahu ataupun tak pernah dengar ataupun ambil mudah tentang perkara ini, iaitu exit strategy. Terdapat 3 langkah penting di dalam exit strategy yang baik. Yang pertama ialah persiapan mental, yang kedua ialah mengambil keuntungan secara berkala, dan yang ketiga ialah diversify atau mempelbagaikan keuntungan. Okey, apa itu exit strategy? Penting ke exit strategy ni? Kalau korang nak tahu penting ke tak penting, saya ada satu cerita. Pada tahun 2017, pada bull market yang lepas, ramai pelabur kripto pada ketika itu mendapati keuntungan yang sangat tinggi di dalam portfolio diorang. Ada yang dah berangan nak berhenti kerja, ada nak beli rumah baru, nak beli kereta baru, dan apa yang berlaku selepas itu ialah pada 17 Disember 2017, Bitcoin telah mencapai all time high-nya pada $19,783, dan kemudian selepas itu pada 5 Februari 2018, Bitcoin mengalami kejatuhan sebanyak lebih dari 60% ke $6,200, dan kemudian Bitcoin jatuh lagi ke $3,300 pada penghujung Disember 2018. Pada ketika ini, altcoin mengalami kejatuhan yang lebih teruk daripada Bitcoin, iaitu sehingga 80 ke 90%. Disebabkan perkara itu, ramai pelabur kripto mengalami kerugian yang sangat teruk. Ada yang terpaksa menanggung hutang yang tinggi, ada yang terpaksa mencari kerja semula, dan tidak kurang juga ada yang mengalami kemurungan. Perkara ini berlaku disebabkan apa? Disebabkan mereka tidak mempunyai exit strategy yang baik. Oleh itu, langkah pertama yang penting di dalam exit strategy yang baik ialah persiapan mental. Kita perlu faham bahawa keadaan psikologi manusia ni berubah-ubah mengikut keadaan. Memanglah sekarang ni kita rasa waras dan kita boleh membuat keputusan yang rasional. Tetapi bila sampai satu masa nanti, apabila korang dapati keuntungan korang tu naik secara mendadak, contohlah dari 1,000 tiba-tiba dah jadi 10,000 ke 20,000, pada masa itu perasaan tamak, perasaan tak cukup, perasaan nak tunggu price tu shoot lebih tinggi akan membuat pada ketika itu. Okey, dari carta ni korang boleh nampak terdapat 4 fasa semasa bull market dan selepas bull market. Yang pertama ialah stealth phase atau fasa tersembunyi, di mana pelabur-pelabur pada ketika ini mereka dikira sebagai smart money kerana mereka membeli ketika orang lain tidak membeli. Dan mereka inilah orang-orang yang paling bijak dan paling beruntung kerana mereka lah yang akan mendapat keuntungan yang paling tinggi. Fasa seterusnya ialah fasa awareness, yang mana fasa ini orang sudah mula ramai yang membeli, terutama institutional investors, dan mereka juga beruntung kerana dapat membeli pada harga yang rendah pada ketika ini. Yang seterusnya ialah fasa mania. Kita sekarang berada di fasa ini, di mana kita boleh dapati orang awam sudah mula berminat untuk membeli kripto, dan juga kripto ini disebut-sebut di media sosial, di TV dan sebagainya. Dan sehinggalah satu masa nanti apabila lebih ramai orang membeli kripto, harga kripto akan naik secara mendadak, secara parabolik, sehinggalah mencapai satu fasa di mana ramai pelabur yang akan mengalami sindrom greed dan delusion, atau dalam bahasa Melayunya sindrom tamak dan delusi. Fasa greed dan delusi ni agak bahaya kerana ia juga dikategorikan sebagai tempoh dumb money. Dumb money bermaksud orang-orang yang melabur kira di penghujung buran. Mereka ini adalah orang-orang yang paling berisiko tinggi untuk mengalami kerugian, kerana pada masa ini bull market akan berakhir dan selepas itu harga tidak akan naik lagi setelah mencapai all time high-nya, dan mereka inilah yang akan beransur ke fasa seterusnya, iaitu in denial dan back to normal. In denial dan back to normal ini bermaksud ramai pelabur pada ketika itu tidak mempercayai bahawa bull market telah berakhir, dan mereka sentiasa berharap hari demi hari yang harga atau price action itu akan meningkat semula. Dan apabila ia tidak meningkat, mulalah fasa fear atau fasa ketakutan akan bermula, dan ramai yang akan membuat panic selling pada ketika ini. Selepas sindrom fear ialah capitulation, atau kira macam hanguslah duit
duit pelaburan tu, dan selepas capitulation ialah despair ataupun kecewa dalam bahasa Melayu. Jadi bagi mereka yang melabur pada tahap greed dan delusi tu memang akan mengalami capitulation dan despair lah, sebab mereka kira dah masuk lambat, jadi harga pun tak naik. Mereka inilah yang akan mengalami kemurungan, trauma dan sebagainya. Jadi penting untuk kita faham kita ni di mana. Untuk korang yang baru berjinak-jinak dalam dunia kripto dan ingin membuat pelaburan, korang masih ada masa lagi, kerana kita sekarang ni berada di awal atau pertengahan fasa mania. Kita belum lagi menyaksikan kenaikan secara parabolik. Masih ada masa lagi. Yang penting ialah korang kena faham exit strategi, langkah-langkah apa yang perlu diambil. Dan langkah yang kedua di dalam exit strategi yang baik ialah mengambil keuntungan secara berkala. Okey, langkah kedua ni penting kerana kalau korang mengambil keuntungan secara berkala, bermaksud korang dapat melindungi capital dan juga lock in profit. Kerana selagi korang tidak menjual kripto, korang hanya nampak keuntungan tu dicantikkan di dalam exchanges saja. Tetapi once kita sell, barulah kita dapat lock in profit. Sebab itulah penting untuk kita mengambil keuntungan secara berkala, dan ia bergantung kepada time frame. Maksudnya kalau katakan korang sudah melabur dari tahun 2020, maka logiklah untuk korang dah mula boleh mengambil keuntungan sedikit demi sedikit. Mungkin setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali, mungkin 5% setiap minggu atau setiap 2 minggu, terpulang kepada keselesaan masing-masing. Dan kalau katakan korang baru saja melabur semalam ataupun bulan lepas, so tak logik lah kalau kita terus nak ambil keuntungan. Kenalah tunggu sekurang-kurangnya 3 bulan atau 4 bulan barulah boleh ambil profit. Jadi yang penting ialah kita kena tahu time frame kita di mana kita mula melabur. Sebenarnya pelabur kripto pada tahun ni sangat-sangat beruntung nak dibandingkan dengan beberapa tahun lepas, kerana dah banyak company atau syarikat di luar sana yang menawarkan analisis pasaran kripto untuk kita menilai kita ni di mana di dalam bulan. Contohnya seperti korang boleh pergi ke CryptoQuant ataupun Glassnode ataupun blockchaincenter.net. Mereka ni dapat mengukur tahap euforia. Diorang dapat memberikan bacaan macam kalau miners menjual Bitcoin. So kalau diorang dump Bitcoin, kita boleh tahu berapa banyak yang diorang dump. Selain daripada itu, mereka juga memberi maklumat tentang inflow dan outflow Bitcoin dan Ethereum daripada exchanger ke cold wallet. Jadi daripada situ kita boleh tahu sekiranya mereka memindahkan amount Bitcoin yang banyak ataupun Ethereum dari exchanger ke cold wallet, maksudnya mereka merancang untuk hodl dan tidak merancang untuk menjual. Tetapi sekiranya kita dapati banyak amount Bitcoin atau Ethereum yang dipindahkan dari cold wallet ke exchanger, maka itu adalah a bit bearish, sebab itu menandakan seolah-olah mereka ingin menjual Bitcoin atau Ethereum mereka. Jadi syarikat-syarikat ini dapat membantu kita sedikit sebanyak untuk menilai kita ini di mana di dalam bull market, supaya kita boleh take profit dengan lebih frequent sekiranya kita rasa perjalanan tu agak bearish. Jadi kita bolehlah mengeluarkan profit kita lebih awal. Yang penting ialah kena selalu buat kajian sendiri, DYOR. Dan langkah yang terakhir di dalam strategi yang baik ialah diversification atau mempelbagaikan keuntungan. Langkah ini sangat penting kerana selain daripada ingin mendapatkan keuntungan, kita nak pastikan yang keuntungan kita itu berlipat ganda. Maksudnya kita suruh duit tu bekerja untuk kita. Jadi ada beberapa cara untuk mempelbagaikan keuntungan. Antaranya ialah seperti kita boleh membahagikan keuntungan kita kepada 3 bahagian. Mungkin 1/3 dari keuntungan itu kita convertkan semula ke Bitcoin sewaktu bear market. 1/3 lagi mungkin kita convertkan ke stablecoin. Dan yang terakhir sekali, kita boleh gunakan keuntungan itu untuk rolling. Maksudnya kita boleh membelanjakan untuk bisnes ataupun untuk membeli sedikit saham ataupun membeli collectibles. Bergantung kepada jumlah keuntungan yang korang dapat. Kalau jumlahnya agak signifikan, korang juga boleh invest di dalam property
Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita pastikan yang keuntungan kita dapat tu kita boleh generate lebih banyak profit. Contohnya seperti Bitcoin, korang boleh hodl sama ada di dalam cold wallet ataupun di dalam exchanger, tetapi of course exchanger ada risiko dia. Terpulang kepada korang, ada yang selesa je untuk simpan dalam exchanger dan buat flexible saving. Kat situ korang dah boleh dapat sedikit passive income. Dan kemudian untuk keuntungan 1/3 yang seterusnya boleh dikonvertkan kepada stablecoin, dan stablecoin ni juga korang boleh buat flexible saving dengan interest dalam lebih kurang 6%. Investment ni akan membuahkan hasil pada bull cycle yang seterusnya. Jadi dengan cara ini korang boleh meningkatkan lagi keuntungan. Jadi itu adalah antara beberapa langkah yang boleh korang ambil di dalam exit strategi yang baik. Apa yang saya kongsikan di dalam video ini hanyalah pendapat saya sahaja. Saya bukan seorang penasihat keuangan. Whatever it is, DYOR, korang kenalah melakukan kajian sendiri. Dan saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe supaya saya boleh share lagi banyak video tentang kripto. Dan akhir kata, enjoy the bull run. Bye!